وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله وزدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغلنا بها الخطايا من جميع الحرام في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد وسلم على سيدنا محمد Oh, tu lah. Selamat lagi kan? Ah, terima kasih. Oh, bagi orang. Hello. Pihak tuan rumah juga menyediakan satu sudut guestbook di mana saya mohon kepada tamu-tamu kita yang telah bersama-sama kita untuk kita mencorekkan sedikit ucapan dan juga doa untuk pasangan kita kepada Aziz dan juga Farah yang disewakan di mana guestbook tersebut kita letakkan betul-betul di hadapan pintu masuk rumah kita di sebelah kanan hampir ataupun berdepan dengan meja. Jemput datang, jemput silakan. Sekali lagi saya mohon kepada kita untuk menitipkan sedikit ucapan dan juga doa untuk pasangan kita Rahika berani dalam guestbook yang telah pun disediakan oleh pihak tuan rumah kita pada ini. Jadi seperti yang kita wawarkan sepanjang majlis kita Rahika pada ini, kita akan cuba untuk mengkongsikan sedikit informasi dan juga informasi yang pertama saya akan kongsikan bersama dengan seluruh hadirin yang hadir pada ini, di mana kita akan menyambut kehadiran Raja Suri Salida lebih kurang pada jam 12.30 minit tengah hari nanti. Jadi sudah kita nantikan waktu yang 3 untuk kita hadirkan maka susu dari kita dulu menggunakan lagu-lagu hiburan santai hasil untuk dijadikan sebagai santapan Halloween. Sampai-sampai kita bercakap Mesir mereka ni meski dulu kita tengok Sila jadi sila Jadi video lah. Ada tu dia. Aku pakai tu sapu keliling, jaga parking semua boleh. Kita kalah lah dengan dia kalau pegang benda ni. Sila. Allahu Akbar, Alhamdulillah, terima kasih. Lawanya pakaian. Dah, awak nak ke depan tadi tak bagi dia mah. Menggung ke apa ni? Ni pakai caca merba je. Lawa lah pakaian ni. Permintaan anak buah, dia kata lawa, kena lawa. pakai macam ni. Memang lawa. Kena layan je lah. Macam panglima.
Itu kakak pengantin. Kakak pengantin, awak pengantin. Ini cucu pengantin. Cucu mak pengantin. Ini makcik pengantin. Makcik cousin pengantin. Ini cousin pengantin yang paling muda. Cantik-cantik. Bila nak kahwin? Daripada semalam. Anak dia tengok pun. Ha? Anak dia Jumpa makan, jumpa makan. Ini mak saudara pengantin. Ini sepupu pengantin yang sulung. Ini sebaya dengan pengantin. Dah anak 3. Ini sepupu pengantin. Pengantin baru. Ini anak-anak buah pengantin. Ada cuti. Alhamdulillah. You nak balik ke apa? Ya. Ini cucu, ini mak saudara pengantin. Ini anak saudara pengantin. Ini kerja-kerja pengantin. Makan ya, makan. Ini kenangan ni, bukan senang nak dapat. Esok dah tak ada, esok baru dapat tengok balik. Ni apa? Ni rupanya. Dan nasi? Saya ni memang macam ni je. Macam ni lah, walaupun orang mati je. Yang hidup kita teruskan. Inilah. Pandai adik. Makan ya, makan. Tak makan nasi ke? Ini makcik-makcik pengantin. Jauhnya. Pandai kau cari pot dah. Dah pergi toilet dah? Dah. Belakang ya? Oh, belakang dia toilet. Itulah. Habis tu bila nak ambil makan lah? Tunggu. Oh dulu ya. Tunggu ramai-ramai. Okey. Okey. Ada bertunang dalam. Jemput. Silakan. Sepatah 2 kata. Apa nak dikata pun sampai ni. Hai. Salam saya boy. Hai. Ya, hai, jom. Hai, Cik. Tukar uniform. Tadi tak kena. Ni kan lain pula punya ni.
kehendak anak buah. Jemput. Hai, jemput, silakan. Ambil tempat. Satu kami tu ke? Tak boleh ambil kan? Yung sihat, alhamdulillah, terima kasih. Boleh jalan lagi ni, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Amin. Kerih, dah kata dah kerih hidup. Jemput. Eti mana Eti? Mati mana mati? Jemput sila. Mati mana berarti? Oh, kat luar. Sila, jemput. Makan dulu. Apa sembang? Okey, dah. Abang Syah. Silakan, jemput. Ha? Oh, iya ke? Ya Allah, dah tak kenal. Sila masuk. Sila masuk. Ha? Ready baru pun sampai. Silakan tuju. Sila. Cantik tempat ni ha. Ya, alhamdulillah. Dia tak clear cahaya. Ini bapa pengantin, ini abang pengantin. Yang ini pakcik pengantin. Alhamdulillah. Farah tak tengok lagi. Farah dah pesan dah cup pakai full dia. Dia tak tengok lagi, saja tak bagi tengok. Abang Syah ada tak? Ada. Ini pakcik pengantin. Allah. Pakcik apa? Cousin pengantin. Nak sembang pasal yang kita punya family Ujung minggu, ujung main bulan. jap. Pasal ni apa ni, saya dah sembang dengan mana boleh Ini kotak mencemar dia punya cerita. Dengar dia punya cerita. Ini makcik pengantin. Ini tuan pengantin pula. Cousin pengantin. Ini itik serati pengantin. Coba kawan tu nanti akan apa ni lah. Sila makan. Sila. Adik, alhamdulillah. Putih adik. Aku baru 2 kenduri dapat kau adik. Kenduri kayu ni kenduri sini. Itu pun sebab aku kata tak ada siap. Main dengan siapa? Ni abang. Mana? Oh, ada. Alhamdulillah. Ada apa ni yang luar sana? Yang Imam tak ada siapa. Siapa lagi? Imam. Sorang ya? Oh, ya ke? Okey. Register hadir. Itu geng-geng polis. Itu geng-geng polis. Itulah dia nak malam.
Ambil abang Malaysia je. Kau jangan lari balik begitu je. Tak ada lagi naik kereta. Kau nak lari tak sampai. Saya duduk Ipoh. Aku Ipoh, KL, Meraya-Raya, Manedan. Kan duduk Ipoh lah. Rumah duduk Ipoh. Banyaknya di KL. Sebab anak-anak di KL. Oh. Alah, kita dah kerja 33 tahun. Iyalah, 37. Bila ada setiap minggu pergi swap sana, kadang jalan. Baru ni boleh pergi Manong untuk geng bola sampah. Oh. Maju. Kita maju. Ma, aku ambil special ni, Ma. Ya Allah. Nak jumpa Taman Emotion sekali. Dia datang Malaysia tak ada. Ada. Malaysia ke KL yang Ini cousin-cousin semua ni. yang dah sampai dah. Belum. Okey. Kita banyak. Tu lah. Asyik lah. Bagi keputusan kita mutarkan lagu-lagu bersantai khas untuk dengan sebagai sadapan halutinya kepada seluruh hadirin yang hadir berjauh dan juga dekat. Tak lupa juga untuk ucapkan terima kasih kepada sanak saudara bagi pihak ayanda yang hadirnya daripada sekitar Bandar Jom, Lenas boleh makan semua ya. Keluarga yang hadir di sekitar Bandung dan sekitar negeri Perak dan Ridwan dan juga Malaysia. Cukup. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga sama-sama kita doakan semoga pasangan yang berkenaan pada hari ini hasil berdoa kekal bahagia di syurga dan juga dikurniakan dengan zuriat yang soleh dan juga solehah. Kita memulakan bahkan masuk Raja Johor Suri Sari kita juga pada rombongan di mana kita akan harapkan pasangan yang kita lakukan dan juga rombongan diiringi dengan maluan kompang dan kita mainkan secara soundtrack dan kemudian kita akan adakan sedikit acara sambutan kepada pihak keluarga pengantin perempuan di atas kehadiran dan pihak keluarga pengantin lelaki dan juga rombongan dan kemudian kita akan arahkan mereka sekali lagi menuju ke pelaminan dan insyaAllah semasa mereka berjalan menuju ke pelaminan nanti kita akan hentikan mereka seketika di tengah perjalanan mereka menuju ke pelaminan dan kita akan adakan sedikit bacaan dan selawat tasmim. Jadi semasa berlangsungnya bacaan selawat tasmim tersebut saya juga menyeru kepada seluruh hadirin yang hadir yang bersama-sama dengan tuan rumah kita pada hari ini untuk sama-sama kita berselawat, untuk sama-sama kita mendapatkan keberkatan dalam majlis yang kita raikan. So tak apa okey je kat bawah pun. Sebab ustaz tu dah bagi tahu Walan tu nak tak pergi. Tak boleh apa? Duduk atas. Dia kata macam tinggi sangat tak macam kurang menghormati. Dia kata nanti sangat Okey lah. dia okey juga dapat duduk ni. Tak apa. Full video ada kat YouTube.
Dek. Hei, ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Dah makan belum? Belum lah, ini ada tu. Ah. Cik ada tu. Ada tu tadi. Ada jumpa tadi. Syah makan Syah. Hei, Allah Akbar. Jom makan, jom makan. Okay. Encik, apa khabar? Sihat? Main dengan siapa lagi? Dia Ida. Ida. Dah ambil dah. Oh, ada Ida. Okey. ada Ji. Okey. Ji, Ida. Okey. Salam. Jom makan. Hai. Ya, Ji, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Jom makan. On duty ke? Ha? On duty ke? On duty? Ya. Kita ni on duty semua. Manjang. Cover semua. Ya Allah Akbar. Jom, ambil nak. Assalamualaikum. Kembali je. Ambil gambar ya. Dah makan belum? Apa, kami makan 2-3 kali. Petang ini dah penuh. Sila. Ya, terima kasih orang KL. Ini mesti ada gompang tadi. Gompang tu. Nak bersilat lepas ni. Oh, silat. Silat pulut lah. Tak ada salah putih ke lemang ke. Assalamualaikum. Ini mahal ni. Mahal ni. Makan belum? Makan. Terima kasih. Terima kasih. Pengantin baru ada? Saya. Oh, ada. Saya seorang. Mana pasangan? Pasangan? Kerja. Ha? Kerja dan kirim salam je. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tak makan-makan dari tadi. Tak makan. Diet. Ayuk tu. Tengoklah badan kecil ya. Terima kasih Hadi. Kata cik tanya pengantin baru kan? Aku lah. Saya lah. Ada. Dia satu sedap. Dia pun tanya aku mana kerih ni. Aku kata ada. Tapi tengok orang bahaya. Mana boleh kena simpan lah. Rasa kerih hidup. Makan. Yeay. Hai, lama. Kat luar. Abang balik, cucuk, kopi, cendol, aiskrim ada kat situ. Aiskrim kat sana, aiskrim Malaysia. Makan dah? Jangan buang ha. Ay, ya Allah. Saja merai-merai kan. Makan? Terima kasih. Terima kasih Hadi. Terima kasih Hadi. Terima kasih Hadi. Ya, terima kasih. Dia paling buka. Terima kasih Hadi.
Terima kasih. Cari tempat. Ada. Itu sana balik ke sana. Ada. Cari ruang. Dah tak sabar. Ini bukan apa. Terima kasih hadir Terima kasih cik. sama. Adik mak. Kenal ke? Saya yang nombor 5. Sebab tak ada lagi orang kata yang monsu. Bawa beremah lagi ke? Bawa dia lah, saya bawa dia. Bawa dia beza 3 tahun. Memang seorang dia perempuannya. Masa dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Oh, dia seorang? Ya, seorang perempuan. Yang sulung yang di kampung dah arwah. Nombor 2 di Milan. Yang itu nombor 3. Nombor 3. Nombor 4 mak, saya nombor 5. Pasal kita duduk. Jumpa makan. Bau singa tu saya kenal lah. Ya. Apa tak kena apa? Apa tak kena apa? Gila. Apa kena tu? Saya khabar sana dulu. Jai. Dah.